Guys, siapa yang suka berjalan, siapa yang suka bersenam, siapa yang suka berjoging, korang kena guna aplikasi yang saya nak share dekat korang hari ni. Aplikasi ni kalau korang main, korang berjoging setiap hari, setiap petang, boleh dapatkan coin, and coin tu korang boleh tukar dengan duit. So nak tahu aplikasi apa, kena tengok video ni sampai habis, okay? Dan dekat dalam aplikasi ni saya dah pernah claim lebih daripada 5 kali, and total semua mungkin lebih kurang dalam RM200. Okay, sebelum korang nak guna aplikasi ni guys, korang kena tengok dulu reward apa yang korang boleh claim. Sebab tak semua handphone dia support TNG. Macam handphone yang saya pakai sekarang, dia tak ada TNG, cuma boleh claim dekat PayPal. So kalau korang punya aplikasi tu dia tak ada TNG, maksudnya korang boleh claim dekat PayPal. Tapi kalau korang yang tak ada PayPal, korang nak guna TNG, korang kena install aplikasi ni dekat handphone lain. Dia bukan semua handphone support guys. So lepas korang dah klik link dekat bawah video, nanti korang register guna Google korang ataupun email korang. Nanti korang klik dekat sebelah kanan bawah ni, dekat bahagian korang punya profile. Lepas tu klik dekat belah atas ni guys, dia ada keluar button redeem. Button redeem lah dah. Dia ada keluar nanti button withdraw. So korang klik dekat situ, nanti dia akan keluar macam ni. So kalau dia ada keluar kaedah pembayaran untuk PayPal, maksudnya TNG tak ada. Tapi kalau dia ada keluar untuk TNG, maksudnya PayPal tak ada. Untuk minimum withdraw, kalau korang nak claim untuk TNG paling minimum korang boleh tebus, tak silap saya, 10 sen. Lepas tu RM20, 30, 60 dengan RM120. Buat masa sekarang saya pernah claim RM20 dengan RM60 je guys. Untuk dolar PayPal paling sikit korang boleh claim 0.02 USD. Lepas tu korang boleh claim 3.6 USD, 10 USD, 30 USD dengan 80 USD. Kalau TNG paling sikit korang boleh claim 10 sen. Dan untuk korang claim 10 sen, korang kena buat daily task ataupun korang kena check in setiap hari selama seminggu baru boleh claim. Lagi korang tak settlekan dia punya task tu, korang tak boleh claim. So ini adalah daily check-in yang saya bagi tahu tadi geng. Korang kena selesaikan benda ni baru korang boleh claim 10 sen. Maksudnya korang kena main dekat dalam aplikasi ni selama seminggu and baru boleh withdraw duit. Okay, untuk cara nak dapatkan dia punya coin, yang pertama korang boleh buat dia punya daily step reward. Yang ini korang kena berjalan setiap hari, korang kena dapatkan step and korang boleh claim coin. Dekat bawah ni dia ada tunjuk berapa jumlah step yang korang kena ada, and atas tu dia punya jumlah coin yang korang boleh claim. Korang berjalan setiap hari, korang kena dapatkan 10,000 step untuk korang claim semua coin yang atas ni guys. So itu cara yang paling mudah untuk dapatkan coin. Cara yang kedua, korang boleh klik dekat tengah ni, dekat bahagian task. So korang boleh check in setiap hari. Hari yang pertama korang check in akan dapat 425 coin. Lepas tu hari yang kedua korang akan dapat 680 coin. Hari yang ketiga 850 coin. Hari yang keempat 765. Hari yang kelima korang check in akan dapat 850 coin. Hari yang keenam 1020 coin. Dan hari yang ketujuh korang boleh dapat 1275 coin. Lepas tu yang bawah ni dia ada daily task pula. Untuk daily task yang pertama korang boleh try satu game, korang akan dapat 42,500 coin. Lepas tu yang bawah ni korang boleh try 2 game untuk dapatkan 1,700 coin. Yang ini pula korang kena tonton 5 video iklan, korang akan dapat 850. Lepas tu korang main lucky draw 6 kali, dapat 4,250 coin. Yang ini korang berjalan setiap hari, dapatkan 5,000 step, akan dapat tambahan 850 coin. Dan yang terakhir ni korang boleh invite 3 orang kawan untuk dapat 25,500 coin. Tapi invite orang tu dia tak ada syarat pun sebenarnya. Korang nak claim nanti tak perlu invite orang pun boleh claim, saya rasa lah. Untuk yang 10 sen RM20 ke atas mungkin kena invite kot. Kemudian yang paling bawah ni dia punya task untuk newbie. Nanti korang bind korang punya email dengan follow dorang dekat Facebook. So cara nak withdraw korang punya duit, korang klik dekat kotak hadiah sebelah kanan atas ni. Kemudian korang klik dekat bahagian my coin. Nanti yang dekat belah bawah ni korang kena add dulu korang punya akaun TNG. Cara nak masukkan nombor telefon TNG, tak perlu letak 6 dekat depan. Nombor telefon tau, bukan nombor duit now. Cara nak isi nombor telefon, 6 tak perlu letak dekat depan. Contoh dia macam ni, 0175810918. Nombor telefon yang berdaftar dengan TNG korang. Lepas tu korang masukkan nama yang ada dekat dalam TNG. Untuk PayPal korang kena isikan nanti alamat email PayPal korang. Lepas tu korang klik button withdraw and korang tunggu dalam tempoh 3 hari waktu bekerja. Itu paling cepat. Paling lama 1 minggu ke atas, tak kira Sabtu dengan Ahad. Sebab tak cengok diorang tak ada buat payment hari Sabtu dengan Ahad. So saya sarankan untuk korang claim pada hari Isnin, Selasa ataupun Rabu. Paling lewat pun kalau korang nak claim hari Khamis. And kalau korang claim hari Jumaat, Sabtu Ahad diorang tak bayar, Isnin minggu depan baru diorang start proses. So lama baru korang dapat duit. Jadi kalau nak claim Isnin, Selasa, Rabu ataupun Khamis. So saya rasa itu je lah kot untuk video kita kali ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video. Kalau tak faham, cek je saya dekat WhatsApp. Kalau nak try aplikasi buat duit yang lain, boleh tengok dekat channel YouTube saya. Okay, Assalamualaikum, semoga berhasil.